Mari kita dengar cerita mengenai pelbagai objek dengan ciri yang berbeza. Di dalam kelas yang cantik ini, ada banyak barang menarik yang boleh dilihat. Pertama sekali, terdapat sebuah meja guru yang kukuh dengan saiz yang besar, sesuai untuk menyimpan buku-buku dan alat tulis. Warna kayu coklat pada meja menambah suasana yang indah di dalam kelas. Tengok itu, ada pasu merah yang besar di atas meja guru. Pasu ini bulat dan tinggi, warnanya sangat cerah dan menarik. Kemudian, di sebelahnya, ada sebuah buku tebal berwarna coklat tua yang terlihat sangat menarik. Buku itu berisi banyak cerita yang menarik untuk dibaca oleh semua. Di dalam bilik darjah ini juga, terdapat sebuah papan putih yang besar di hadapan. Papan putih ini berwarna putih dengan permukaan yang licin, memudahkan guru untuk menulis. Di atas rak kasut pula, terdapat patung burung merpati putih yang terbuat dari bahan yang lembut. Patung ini nampak sangat indah dan lembut bila dipegang. Semua barang-barang ini memiliki warna, saiz, bentuk, dan tekstur yang berbeza-beza. Begitulah yang membuat kelas ini begitu menarik dan penuh dengan keindahan.